Oh, terror mantap geng. Korang tengok display ni. Display ni kalau korang letak, ui, cantik. Korang ikut suka hati korang lah. Korang nak letak sini ke, kereta apa-apa pun boleh. Korang nak letak kat sebelah sini ke pun boleh. Yang ni kan kecil tau. Hard display ni dia untuk OBD lah. Kereta sesiapa yang ada OBD, korang boleh tukar dia punya display ni semua, nampak? Bawah ni nampak bawah. Dia ada feel lah, dia ada macam-macam turbo lah. Lepas tu korang tekan M di atas macam ni. Lepas tu dekat sini korang tengok aku boleh tukar tau. Dia punya muka tu aku boleh tukar macam-macam nampak? Ni korang kereta-kereta jenis yang susah nak pasang meter kan, meter beradik-beradik kan, korang pakai ni. Dia kecil, saiz dia kecil. Harga pun 1 lebih je. Yang ni 4 segi, yang baru sekali, design yang baru sekali daripada jenama Weighty. Tengok. Bukan begitu saja, korang tengok dekat bawah sini kan, dia boleh tukar lagi. Battery voltage, yang ni penting, 14.3. Lepas tu yang ni clock, oil temp, FU ratio, turbo. Banyak lagi korang boleh set. Atas sini dia pun bukan button, dia touchscreen. Dia ada mode button, OK button, left right button. Korang tekan M ni, lama-lama dia masuk kepada dia punya setting ni. Untuk setting tu banyak setting lah. Return lah, language, vehicle logo lah, sleep voltage, macam-macam korang boleh set. Kalau korang nak return balik, korang tekan OK lama-lama ni. OK lama-lama, dia akan return balik interface tu. Dia senang, korang nak letak dekat mana pun boleh. Korang adjust sendiri. Tempal dekat bawah macam ni pun boleh. Nak letak dekat sini sebab dia kecil, nak letak dekat sini pun boleh. Macam ini pun boleh. Ataupun dekat tengah sini. Cantik kan? Kereta apa-apa yang ada OBD je lah. Dulu aku pernah review yang besar punya. Dia punya first generation. Yang ini dia second generasi. Dia kecil macam ni. Belakang pun pakai type C saja. Lepas tu dia bagi OBD. Masa tak nak pakai, korang cabut je dia punya OBD. So korang nak pakai dekat kereta Vios Dugong, Myvi, Persona, boleh, no problem. Okay, aku letakkan beg kuning. Barang ni murah sekarang ni.